lagi sebelum melayakkan diri mereka pergi ke peringkat yang seterusnya. Ya, dan kelihatan di mana Aerosport bergerak dengan cukup agresif, mungkin akan didenda dekat sini. Zekif, nyawa yang direndahkan dengan begitu pantas dijadikan sebagai first blood dalam permainan. Siapa yang agresif, dia yang kena denda. Itulah tu, saya dah cakap dah tadi ya. Pusing. Okey, tu CP sangat tu. CP sangat. Posisi kena jaga untuk Aero Esport. Semestinya tak nak berikan ruang terlalu selesa untuk tim Vamos. Tapi dah tak ada flicker dan informasi diterima. Tak nak terpaksa recall. Jadi ini masih lagi membenarkan Nakso mendominasi daripada sudut goal lane ini nanti. Jadi itu juga boleh sahaja digunakan informasi pada pasukan Vamos merancang serangan kepada bahagian bawah disebabkan Kusei dah pun ketiadaan spell buat masa kini. Okey, untuk posisi sekarang ni untuk tim Vamos nampak yang mereka cuba untuk memastikan yang Aero Esport tak boleh nak bergerak dengan terlalu selesa. Rotasi dekat bahagian bawah pun tak adalah terlalu agresif. Sama juga lebih kurang dengan pusingan yang sebelum ini. Pada fasa permainan mereka cuba untuk jaga posisi mereka untuk tidak mudah ditangkap. Tapi kalau dekat posisi turtle yang pertama nanti team fight baru kita akan dapat saksikan baik daripada Aero Esport ataupun tim Vamos. Dia kekal tenang buat ketika ini. Turtle pertama habis pelanggan kapal telah pun terjadi terhadap Zekif. Terus sahaja mereka melaksanakan rotasi untuk mengambil turtle yang pertama. Tarikan turtle yang pertama mula dilakukan oleh tim Vamos. Zekif cuba untuk mengintai peluang yang ada. Tapi Hazel nyawa yang rendah terus saja ditumbangkan. Turtle tak dapat, apa pun tak dapat. Kali nyawa pula yang terpaksa diberikan kepada tim Vamos. Namun Chibi sempat untuk digugurkan begitu saja. Percubaan diteruskan lagi lepaskan Aero Esport. Cukup cantik pada semua mendapatkan double kill pula. Menjatuhkan posisi Gorgeous. Tapi masing-masing lakukan kesilapan sebenarnya untuk kedudukan turtle yang pertama. Masing-masing mengorbankan jungle itu sendiri. Walaupun Vamos yang telah pun berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama sudah tadi. Jadi kemenangan masih lagi menjadi milik mereka. Jelas terlihat apabila melihat perbezaan ekonomi sebanyak 800 gol berpihak kepada Vamos. Minit yang ketiga, tim Vamos cukup selesa dengan position mereka. Tetapi untuk posisi kat bahagian atas, Gorgeous macam mana dia berjaya untuk 1v1 dengan smooth. Tidak memberikan sebarang gertakan juga kepada posisinya. Ya, situasi side lane sekarang ini, kalau kita melihat, Kusei ketinggalan berhadapan dengan Natko daripada sudut level. Smooth juga ketinggalan level kalau nak dibandingkan dengan Gorgeous. Jadi dua kawasan sedang ditangi oleh pasukan Vamos untuk fasa early game ini. Okey, percubaan tu dapatkan siapa di bahagian tengah. Sisi kiri Gorgeous saja terus masuk ke bahagian belakang. Zekif menjadi damage yang cukup besar. Hilang di tangan Gorgeous terus. Untuk minit yang ketiga, tambahan satu lagi nyawa berjaya untuk didapatkan oleh tim Vamos. Tapi Smooth betul-betul nak fokus semata-mata dapatkan menara lagi daripada tim Vamos. Tapi ini mengisaukan. Kalau EXP Gold tewas daripada sudut landing mereka, ini membenarkan Vamos untuk buka agresif di bahagian yang berbeza. Seperti contoh di bahagian tengah sebentar tadi yang membuahkan satu lagi kill untuk pasukan Vamos. Dan kalau situasi ini berterusan, mungkin Aero Esport semakin lama semakin ketinggalan. Okey, kurang daripada 6 saat saja lagi sebelum kebangkitan turtle yang kedua. Kita akan saksikan bagaimana rotasi ke arah turtle yang kedua ini akan mainkan peranan yang cukup penting baik Aero Esport ataupun tim Vamos. Turtle yang seterusnya dimulakan, tapi masa kini di reset terlebih dahulu. Nampak seperti Aero Esport dan juga Vamos belum bersiap sedia untuk mengambilnya. Diperhatikan terlebih dahulu. Gorgeous boleh sahaja melaksanakan zoning terhadap Hazel. Betul, cuba untuk difokuskan juga dalam masa yang sama. Gorgeous terpaksa menjarakkan kedudukan yang lebih pantas. Flicker dibazirkan begitu saja. Masih lagi tidak berjaya untuk dapat koleksi siapa. Namun fokus untuk Chibi. Terus saja dapatkan turtle yang kedua untuk tim Vamos. Terus lagi untuk pasukan daripada Aero Esport. Tak berjaya untuk dapatkan apa-apa. Sebab ini cukup tidak memberikan nyawa secara percuma kepada tim Vamos. Kemas. Tenang sahaja pergerakan Vamos sebentar tadi. Langsung tak memberikan ruang kepada Aero Esport memberikan saingan dalam pengambilan objektif. Pada side dibuka, Real World Manipulation juga telah pun dibuka, tetapi mereka tidak menghabiskannya secepat mungkin. Jadi membenarkan pasukan Vamos masih lagi mengawal kawasan turtle sebentar tadi. Rotasi ke arah bawah mula dilakukan oleh pemain tim Vamos. Tapi lebih kepada clearance wave saja yang akan difokuskan terlebih dahulu. Kusei yang sehabis baik cuba untuk mempertahankan kedudukan menara. Chibi bersama-sama dengan Zon telah pun mula bertukar arah. Adakah menara di bahagian bawah ini akan berjaya untuk didapatkan? Namun begitu mereka juga mula untuk bergerak ke arah Smooth. Sebaliknya
baru saja menjadi damage agak besar. Ada Feather Strike dan juga Ghost Pathway yang baru saja dilepaskan oleh pemain daripada pasukan Aero Esports. 1000 gol ke hadapan. Sekarang senang saja untuk pasukan Vamos. Teruskan sahaja dengan momentum begini, memberikan tekanan di bahagian side lane. Lihat putih sekarang ini perlu dijaga rapi oleh Zakif, di mana rotasi dilaksanakan oleh pasukan Vamos untuk memberikan tekanan tanpa henti di bahagian bawah. Okey, kalau nak cerita daripada segi rotasi sekarang ni tak ada masalah pun nak fokus dekat bahagian bawah, memandangkan turtle yang terakhir akan berada di bahagian bawah. Cumanya untuk pastikan yang jungler mereka berjaya untuk membersihkan segala farming dengan mencukupi sebelum bergerak ke arah turtle terakhir, itu akan jadikan sebagai jawapan utama yang perlu untuk dicari baik Aero Esports ataupun Team Vamos. Tapi dekat bahagian bawah ni pun nampak macam mereka cuba untuk habiskan skill set, lebih kepada nak pastikan clear win juga tak jadi satu masalah, terutamanya untuk Team Vamos. Ya. Dan sekarang ni boleh saja mengalihkan perhatian mereka kepada kawasan objektif. Mereka masih lagi bersembunyi terlebih dahulu buat ketika ini. Tiba-tiba hilang suasana kita didengari. Tapi sekarang ni lihat nampaknya Aero Esports ingin memberikan saingan. Adakah akan berjaya untuk pasukan Aero Esports dapatkan pemain daripada Team Vamos? Feather Strike pada Kim agak awal sebenarnya dibuka. Natko cuba untuk mengintai peluang jikalau ada pemain pasukan Aero Esports yang akan tersilap langkah. Hazel yang tidak lagi menunjukkan muka di kedudukan turtle terakhir bersama-sama dengan Chibi. Tarik pula oleh Smooth. Natko dah sampai. Chibi juga ada dalam kedudukan turtle yang terakhir. Gorgeous juga ada di kedudukan tersebut. Real world manipulation pada kelakon dah pun diaktifkan. Hazel tumbang. Tapi Zon berjaya untuk mengunci turtle yang terakhir untuk Team Vamos. Percubaan diteruskan lagi oleh Team Vamos mencari mangsa yang seterusnya. Zaki menanda selai damage yang dikeluarkan tapi dah tak cukup. Apabila Chibi berjaya untuk meranapkan nyawa pemain daripada pasukan Aero Esports tersebut. Tapi di bahagian tengah kali ini percubaan untuk memecahkan menara terlebih dahulu akan dilakukan oleh Team Vamos. Walaupun ada pertahanan yang cuba untuk dilakukan tapi tak boleh nak buat apa. Terpaksa akur apabila Team Vamos berjaya untuk memecahkan nadi yang berada di bahagian tengah. Kalau boleh saya nak lihat replay sebentar tadi. Dari manakah dia datang? Sebab dia datang seakan-akan daripada kawasan bawah. Di saat Aero Esports kebanyakannya memegang kawasan kiri. Turtle sebentar tadi seorang diri menunjukkan muka menjadi target utama dan dibunuh dengan begitu pantas. Sekarang ni untuk pasukan Aero Esports mereka jadi selalu perlahan pula. Dia buatkan untuk Team Vamos nak bergerak dengan agresif, jadi tak ada masalah sebabkan mereka tahu yang Aero Esports cuba untuk jaga posisi mereka dengan terlalu selamat. Bila mereka play safe, bukan nak kata tak boleh play safe untuk Aero Esports, cuma bila mereka main terlalu perlahan dan alamak kesilapan kali ini Smooth yang berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Ada lompatan avatar daripada Zon yang cuba untuk mengintai peluang. Hazel jauh cukup rendah yang mungkin akan ditumpangkan begitu saja oleh Gorgeous. Tapi tengok macam mana balasan yang mungkin akan dilakukan oleh Aero Esports pada kali ini. Tapi apabila mereka kehilangan dua orang pemain untuk Aero Esports, mereka seolah tidak bermaya lagi untuk menanda damage yang dikeluarkan oleh Team Vamos dan sekaligus membenarkan untuk Team Vamos bergerak dengan lebih selesa bila masuk minit yang ke-9 sekarang. Cukup selesa. Minit yang ke-9, 6,000 gol yang memisahkan kedua pasukan. Snowball effect dah pun dicapai oleh pasukan Vamos untuk bermain dengan jauh lebih agresif. Disebabkan perbezaan ekonomi yang begitu ketara, menyebabkan ketahanan dan juga serangan daripada Aero Esports mungkin akan seperti tidak mencukupi. Nampak macam tidak mencukupi sebenarnya. Perbezaan daripada sudut ekonomi pun dah 6,000 gol. Lot yang pertama dah mula dibangkitkan. Team Vamos ada ruang yang cukup selesa memandangkan mereka dah berjaya untuk meluaskan lagi kawasan jajahan mereka. Dan pasukan Aero Esports pula sekarang ini berada di posisi yang perlu bermain dengan sangat-sangat selamat. So dah start recall. Dia dah cukup yakin dengan situasi buat masa kini. Slot juga mungkin akan diambil dengan begitu mudah. Percuma sebenarnya. Feather Strike dibuka. Agak jauh sebenarnya. Jauh. Jadi ini antara ruang yang selesa untuk Team Vamos. Zakif ditumpangkan begitu saja. Smooth cuba untuk didapatkan pula sebaliknya buat kali ini. Tetapi untuk Team Vamos perlu tenang seketika. Ada lot yang pertama untuk mereka untuk lakukan secara 3 lane push ke atas pemain daripada pasukan Aero Esports. Dapatkan kill, dapatkan lot. Perbezaan ekonomi juga dah pun mencapai 8,000 gol. Dominasi hampir sepenuhnya dimiliki oleh pasukan Vamos daripada permulaan game lagi. Sebab kita dah membincangkan daripada laning phase EXP kalah. Gol juga telah pun dikalahkan oleh Natko sebentar tadi. Jadi ini membenarkan Vamos mendominasi
tanpa henti. Ya, memang sangat-sangat dominasi permainan. Tengok macam mana Natco, dia boleh keluarkan damage output yang sangat-sangat tinggi. Zekif yang menggunakan high loss juga, dia tak boleh nak tadah damage pada Natco. Itu bukan satu jawapan yang baik untuk pasukan Aero Esport kalau perkara ini berterusan. Tambahan pula sekarang ni tim Vamos ada lot di bahagian atas. Aero Esport masih lagi belum menjatuhkan lot tersebut. Dalam situasi sebegini, saya hanya menantikan V formation sahaja untuk dibentuk oleh ahli-ahli pasukan Vamos. Volley defense di bahagian tengah, di bahagian atas dah pun ditutupkan. Hentakan daripada Lot, tapi minute wave baru saja tiba. Oh, Natco terus masuk ke bahagian belakang mencari posisi smooth. Yang wave cukup rendah. Tetapi Zakir cuba untuk melakukan pertahanan dengan sabit baik. Kim buka dia punya Fidel Strike. Hanya sekadar ingin menjarakkan sedikit sebanyak pergerakan tim Vamos. Namun begitu, terpaksa akur apabila inhibitor tarik di bahagian atas berjaya juga dipecahkan oleh tim Vamos. 10,000 gol. 10,000 gol yang memisahkan mereka. Sejujurnya Riz, ini bukan situasi yang mudah untuk Esport melaksanakan comeback. Kalau mereka ingin melaksanakannya, ada banyak syarat yang perlu dicapai. Syarat yang pertama adalah apabila Vamos melaksanakan kesilapan seperti overextend supaya mampu untuk didenda. Kemudian adalah untuk mula mendapatkan shutdown. Dan itu yang akan menyebabkan perbezaan ekonomi semakin lama semakin mengecil. Tapi kalau kita melihat dalam pusingan yang terakhir ini, Vamos bermain dengan cukup kemas, cukup berdisiplin. Seakan-akan langsung tak ingin memberikan ruang kesilapan langsung kepada Aero Esport. Kita kena ingat, kedua-dua pasukan ni nak cari satu mata kemenangan saja lagi. Tambah pula di posisi sekarang, tim Vamos dengan perbezaan ekonomi yang berjaya untuk dijarakkan lagi dengan pasukan Aero Esport. Dengan segala kill yang mereka berjaya untuk kuncikan, semestinya mereka tidak ingin berikan ruang yang selesa untuk pasukan Aero Esport. Tetapi kalau perkara ini berterusan, pasukan Aero Esport akan mengalami masalah demi masalah. Tengok macam dekat posisi bahagian bawah, smooth ditumpahkan begitu saja. Zakir juga tak adalah permainan dua gugur. Untuk pasukan Aero Esport kehilangan dua orang pemain mereka. Membenarkan sedikit sebanyak tim Vamos untuk bergerak dengan jadi lagi selesa. Ya, mereka boleh saja memilih nak menjatuhkan inhibitor turret ataupun nak mendapatkan lot. Tapi seakan-akan ingin menjatuhkan inhibitor turret dengan adanya minion di bahagian tengah. 3 orang sahaja untuk melaksanakan pertahanan. Adakah mencukupi? Adakah ini serangan terakhir? Aero Esport cuba sehabis baik mereka untuk melakukan pertahanan. Tapi untuk tim Vamos, sebalik mereka memilih fokus untuk memecahkan inhibitor tarik di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Kali ini posisi mereka cuba untuk bertukar arah kepada lot yang kedua untuk didapatkan. Berdisiplin. Ambil inhibitor turret, cukup. Reset. Lot yang menjadi fokus. Lot untuk memastikan kemenangan Vamos boleh dicapai dengan lebih mudah. Tapi Zekif tak mampu untuk menadah damage di bahagian hadapan. Bayangkan Natco punya damage dah semakin besar. Agak sukar untuk Zekif nak tadah lagi damage daripada pemain yang bernama Natco ini, Chibi. Terus saja menggunakan peluang yang ada untuk mengunci lot yang kedua bagi tim Vamos. Adakah ini akan jadi serangan yang terakhir daripada tim Vamos terhadap pasukan Aero Esport? Okey. Tenang sebentar. Kita melihat situasi. Perbezaan gol 13,000. Oh. Ya, untuk Aero Esport mereka adanya high ground, adanya Kim, adanya Fasa, adanya Feder Strike. Tetapi adakah mencukupi di saat tiada lagi inhibitor turret untuk melindungi mereka? Lot telah pun sampai. Ini jadi susah sedikit untuk pasukan Aero Esport. Damage daripada tim Vamos cukup besar. Feder Strike dilepas oleh Kim, nampaknya tak cukup untuk mengeluarkan damage lagi bagi pasukan Aero Esport. Zakir ditumbangkan oleh Natco. Mencuba untuk mencari kill yang seterusnya. Double kill untuk Natco menjadikan semua bulan. Dua pemain yang tak ada. Crystal dipecahkan oleh tim Vamos sekaligus. Berjaya untuk tim Vamos melayakkan diri mereka pergi ke pusingan yang seterusnya. Inilah Vamos, inilah Noxious, inilah mod Mask Off untuk playoff. Lihat bagaimana mereka memulakan perlawanan yang terakhir ini dengan begitu baik di setiap arah. Baik di bahagian goal, baik di bahagian EXP, baik di bahagian jungle. Segala-galanya didominasi oleh mereka. Tim Vamos berjaya untuk mengekalkan posisi mereka. Namun untuk pasukan Aero Esport, mereka terpaksa akur. Perjalanan mereka terhenti sampai di sini. Nampaknya penerbangan Aero Esport untuk MPL Malaysia musim yang ke-16 hanyalah akan mendarat di playoff hari yang pertama. Ya, playoff hari yang pertama kita dah pun kehilangan dua pasukan dan dua pasukan lagi yang berjaya